A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Sad ayat 65 ke? Ke 66? 66. Sebelum tu kita tengok pengajaran yang lepas. Ayat 62 ke? Ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعده من الأشرار. Maksudnya, dan mereka berkata, kenapa kami tidak dapat melihat mereka-mereka yang dahulu masa di dunia kami anggap mereka itu adalah orang-orang yang jahat. Pengajarannya pertama, Assalamualaikum. Orang-orang tidak beriman apabila berada dalam neraka, mereka akan bermusuh dan saling mengutuk terhadap orang-orang yang mereka sayang dan cintai semasa di dunia. Manakala dengan orang-orang yang beriman yang mereka musuhi semasa di dunia,
mereka tidak temui bersama mereka dalam neraka. Yang kedua, orang-orang yang beriman sudah pasti akan dimasukkan ke dalam surga walaupun mereka sentiasa dianggap sesat oleh musuh-musuh Islam. Kerana yang sesat yang sebenarnya ialah yang suka menuduh orang lain sesat. Ayat 63. Attakhasnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Kami telah menjadikan mereka sebagai bahan ejekan ataupun pandangan mata mereka terpesong, terlepas. Pengajarannya pertama, sesiapa yang mempermain dan mengejek orang-orang beriman, maka tempatnya adalah dalam neraka. Yang kedua, orang-orang beriman akan mentertawakan orang-orang tidak beriman yang berada dalam neraka. Sebagaimana mereka diketawakan oleh orang-orang kafir semasa di dunia. Ayat 64. Inna zalika lahaqqun takhasumu ahli nar. Sesungguhnya yang demikian itu pasti benar, iaitu pertengkaran, permusuhan ahli-ahli neraka. Pengajarannya, kasih sayang orang-orang kafir yang bertukar kepada permusuhan dan kebencian di akhirat adalah benar. Alhamdulillah. Yang kedua,
Wajib ke atas setiap manusia, khususnya orang beriman, tidak tertipu dengan ketua-ketua atau tokoh-tokoh pemimpin yang menyimpang dari jalan kebenaran. Kerana mereka ini akan saling bermusuhan di dalam neraka. Ayat 65, Qul innama ana munzirun wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Maksudnya, katalah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan dan tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Esa lagi Maha berkuasa. Pengajarannya, Nabi SAW hanyalah sebagai seorang Rasul yang membawa risalah Allah dan terikat dengan perintah dan larangan Allah. Sebagaimana manusia biasa. Yang kedua, tugas Nabi dan juga pendakwah hanyalah memberi peringatan sahaja. Adapun tugas memastikan seseorang itu terkesan dengan peringatan dan mendapat hidayat, itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, Tuhan yang berhak disembah hanyalah Tuhan yang Esa, yang Maha berkuasa melakukan apa sahaja ke atas sesiapa sahaja mengikut kehendaknya. Okey, kita sambung. Ayat 66 masih lagi menceritakan tentang Tauhid. Daripada awal surah Sad, Allah menceritakan tentang fungsi Al-Quran. Sad wal Qur'ani dzikri. Fungsi Al-Quran ialah sebagai mempunyai az-zikru, peringatan. Dan juga fungsi Rasulullah adalah sebagai munzir.
Walaupun dituduh oleh orang-orang musyrikin sebagai sahirun, kazab. Lepas tu Allah cerita kisah para Nabi. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, sebagai panduan dan pengajaran untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah cerita balasan orang-orang yang bertakwa, la husna ma'ab, dan nikmat-nikmat dalam surga. Kemudian Allah cerita balasan orang-orang yang untuk litaghin, untuk orang yang melampau, la syarra ma'ab, dan balasan-balasan dalam neraka. Kemudian Allah patah balik cerita fungsi Nabi, peranan Nabi yang sebenar, iaitu sebagai munzir, yang mengajak manusia kepada Tuhan yang Esa. Dan ayat 65, di hujung ayat 65 apa dia? Allah, Nabi sebut sifat Allah, iaitu Al-Wahidu Al-Qahhar. Al-Wahidu Al-Qahhar. Kenapa dua sifat ini disebut? Tugas Nabi munzir, apa mesejnya? Mengajak manusia yang supaya sembah hanya Tuhan yang satu. Satu ni sebab di awal surah Sad, mereka bila Nabi mengajak pada Tuhan yang satu, apa kata mereka? Adakah patut dijadikan Tuhan yang banyak itu menjadi Tuhan yang satu? Maka Allah tegas pada Nabi, begitu pada mereka. Tuhan yang berhak disembah ialah Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang banyak ataupun berbagai. Kemudian sifat Tuhan yang satu yang patut disembah, sifatnya antaranya ialah Al-Qahhar. Al-Qahhar ni mana? Dia boleh buat apa saja, termasuklah bagaimana Allah menghukum kaum-kaum yang terdahulu yang kufur dan menentang para rasul. Bila-bila masa dan apa sahaja. Seperti Allah menjadikan Bani Israel kera dan khinzir. Allah menghancurkan kaum Samud, kaum Ad. Itu menunjukkan Allah Qahhar. Jadi Tuhan yang ada sifat ini sahaja yang berhak disembah. Kemudian Allah huraikan lagi. Kenapa Allah tu Qahhar? Kenapa Tuhan itu sahaja yang berhak disembah? Sebab dia Rabbu. Dia, apa makna Rabbu? Pemilik, pencipta, dan pentadbir ataupun pengurus. Pencipta, pemilik, pengurus apa ni? Semua 7 lapis langit. Wal ard, dan bumi. Bumi pun berapa lapis? 7 lapis. Dalil langit 7 lapis, surah apa? Kita dah. Al-Mulk lah. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Surah Mulk kan? Dalil bumi itu 7 lapis. Kan? At-Talaq ayat 14 ke 12? 12. Okey. Dua-dua 7 lapis. Tapi kenapa Allah sebut as-samawat dalam bentuk jamak? Ini samawat. Jamak apa ni? Jamak makna salim. Kenapa jamak? Sebab dia 7. Tapi wal ardi mufrad ke jamak? Mufrad ke jamak? Mufrad ke jamak? Satu, perkataan tu perkataan satu ataupun menunjukkan banyak? Satu. Kalau banyak, wal araduna. Dia macam jamak muzakkar salim. Jadi soalan kenapa langit 7 lapis Allah sebut dalam bentuk jamak, plural. Tapi bumi juga 7 lapis, tapi Allah sebut dalam bentuk satu, mufrad. Faham soalan? Apa sebab?
Pernah tak terfikir? Pernah? Tak pernah? Tak apalah, tak payah fikirlah. Fikir jawapan je. Sebab apa? Dia 7 lapis. Ini pendapat ulama' lah. Langit bila 7 lapis, dia antara setiap lapis tu ada ruang. Kan? Setiap lapis masa Nabi Isra' dan Mi'raj. Setiap tingkat langit ada pintu. Betul kan? Setiap kali Nabi nak pergi ke satu lapis, Nabi kena minta izin. Ada penjaganya. Kemudian pergi lapis kedua, sama juga ada pintu. Kemudian antara lapis kedua dengan ketiga ada ruang. Bila ada ruang tu, maka disebut dalam bentuk jamak. Tapi bumi 7 lapis, tapi tidak ada ruang. Bila tak ada ruang, seolah dia macam satu. Maka sebab tu disebut mufrad. Okey. Jadi Allah saja yang wahid, esa, yang berhak disembah. Sebabnya juga dia pencipta, pemilik, pengurus 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang bainahuma, di antara keduanya. Di antara keduanya apa dia? Apa dia? Adam. Takkan Adam seorang je? Semua sekali lah. Angin, awan, hujan, matahari. Semua sekali. Jadi kenapa Allah sebut langit, bumi dan antara keduanya? Supaya apa? Merakumi semua sekali. Ada tak selain pada 3 ni? Langit, bumi dan antara keduanya. Ada? Tak ada. Kalau cacing yang dalam tanah, termasuk di mana? Bumi. Ma bainahuma ke dalam bumi? Ulak-ulak yang dalam tanah tu. Dalam lah. Bainahuma ni antara langit dan bumi. Yang dalam bumi itu wal ard lah. Termasuk yang bumi. Okey, kemudian Allah sebut Al-Aziz. Maha perkasa. Kalau i'rab Azizu, apa i'rab dia? Na'at ataupun sifat. Sifat kepada siapa? Rabbu. Al-Ghaffar, na'at juga. Kalau ada waw kat sini, jadi apa? Ma'tuf. Al-Aziz, maha perkasa, lagi maha okey. Sebelum ni Allah kata Al-Wahidu Al-Qahhar. Sekarang Al-Aziz Al-Ghaffar. Kenapa Allah sebut sifat dua ni, Al-Aziz dengan Al-Ghaffar? Al-Aziz makna dia Allah boleh buat apa saja, bila-bila masa, di mana-mana, tanpa dihalang oleh siapa dan tanpa dapat diatasi oleh sesiapa. Itu makna Al-Aziz. Kemudian Allah kembarkan dengan yang perkasa, yang hebat tu dengan satu lagi sifat, iaitu Maha Pengampun. Kenapa antara dua sifat tu? Kenapa tak Al-Azizu, Al-Jabbar? Ya? Bila sebut Al-Aziz, orang rasa gerun. Lepas tu, bila orang tu buat dosa, buat salah, Allah Maha Pengampun. Macam tu. Sebenarnya Allah nak bezakan antara Allah dengan sifat manusia. Bila manusia, bila dia ada kuasa, garang ke, bengis ke, samsing ke, biasa susah nak memaafkan orang. Betul tak? Orang itu garang, tapi mudah maafkan orang. Pelik dah sikit kan? Dia kalau ada kuasa, ada kerajaan, ganas, biasa susah nak maafkan orang.
Macam siapa? Macam Firaun. Firaun boleh kita kata Al-Aziz pada zahirnya. Tapi adakah Firaun Ghaffar? Tak. Dan ada orang yang sifat dia pemaaf, tapi dia pemaaf, tapi dia tak ada kuasa. Kadang-kadang dia maafkan sebab dia lemah. Itu kelemahan manusia. Tapi Allah tak. Allah hebat. Tapi bila orang buat dosa, senang je Allah maafkan. Tengok yang bunuh 100 orang kan. Kalau Allah guna sifat Al-Aziz, tak ada peluang lah orang tu bertobat. Tapi sebab Allah Al-Aziz, tapi Al-Ghaffar. Jadi dua sifat itu sebenarnya bagi motivasi pada kita. Apa dia? Jangan berani buat dosa. Tapi bila tersilap, jangan rasa takut nak bertobat dengan segera. Okey. Dan juga dengan dua sifat ni, Allah nak kita seimbang. Jangan terlalu takut pada kuasa Allah sampai takut nak dekat pada Allah. Sebab apa? Sebab Allah dalam keadaan Allah berkuasa, Allah juga Al-Ghaffar. Dalam keadaan Allah Rabbus Samawati wal Ard, Allah juga Al-Ghaffar. Jadi hebat, tapi Allah nak datang dekat. Aku hebat. Aku ada kuasa, aku boleh buat apa saja, tapi aku maha. Jadi jangan jauh daripada aku. Sama dengan surah Fatihah. Mula-mula Allah sebut apa? Alhamdulillah. Kemudian Rabbil Alamin. Bila kita dengar Rabbil Alamin, kita rasa apa? Takut gerun. Maka Allah tak nak kita gerun takut sampai tak masuk dekat pada Allah. Maka Allah seimbangkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Mana ada kan? Kita nak apa, semua dia bagi. Hebat. Dia boleh buat apa saja. Nak masuk semua manusia neraka pun boleh. Tapi dalam hebat Allah, dia sangat penyayang. Berapa ramai yang buat dosa 50 tahun, Allah biar je. Cukup 50 tahun, dia bertaubat, Allah terima dengan senang. Dan Allah lupa semua kesalahan dia. Jadi, masuklah dekat. Selalulah dekatkan diri kepada Allah. Nak apa dia ada? Bila tersilap, dia maha pengampun. Okey. Kemudian Allah perintah pada Nabi, Qul. Katalah, wahai Muhammad. Bila Allah sebut Qul, menunjukkan apa? Wajib. Wajib Nabi sampaikan. Bila wajib Nabi sampaikan, menunjukkan apa? Satu benda tu penting. Sebab, adakah ayat yang ada Qul sahaja Nabi wajib sampaikan? Tak. Yang tak ada Qul pun wajib sampaikan. Tapi bila ada Qul, lagi penting. Lagi wajib Nabi kena sampaikan. Satu. Yang kedua, menunjukkan Nabi adalah, walaupun Nabi, walaupun dia Rasulullah, walaupun dia makhluk paling dicintai oleh Allah, tapi dia tetap terikat dengan perintah Allah. Bukan kata Nabi ni hebat sangat, bebas nak buat apa saja. Tanpa izin Allah pun tak boleh. Tak. Pengajarannya apa dah? Kamu bukan Nabi pun. Maka bila nak buat apa-apa, jangan apa? Jangan tunggu mimpi. Tengoklah dalam Al-Quran. Sebab Nabi tak pernah tunggu mimpi. Tapi kalau Nabi mimpi pun, mimpi Nabi adalah benar. Okey. Allah perintah pada Nabi, Qul, beritahu pada orang musyrikin. Huwa. Ia adalah naba. Nabaun apa dia? Nabaun dengan khabar makna dia sama. Cuma ada beza. Nabaun, berita penting. Azimun, yang besar, yang agung. Okey, cuba i'rab. Huwa. Apa i'rabnya? Damai?
Nama munfasil mabni ala fathi fi mahalli rafi'in mubtada. Naba'un khabar marfu', azimun na'tun kepada naba'un. Okey. Jadi Allah perintah pada Nabi, bagi kepada orang musyrik yang beda. Cerita yang kamu bawa ni cerita apa ni? Tentang, okey, apa makna naba'un? Naba'un, apa makna dia? Yalah, berita apa tu? Apa dia berita tu? Naba'un makna kod Melayu berita besar. Apa berita besar tu? Ha? Ada 3 pendapat. Apa dia? Satu? Quran? Mana tu? Mana tu? Oh, tak tahu. Mana tembak lah. Ya. Oh. Okey, pendapat pertama lebih kurang. Pendapat pertama nabak ialah Quran. Benda yang besar ialah Quran. Pendapat kedua ialah cerita hari kiamat. Bagaimana dalam surah An-Naba. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Berita besar yang mereka sentiasa mukhtalifun. Surah An-Naba kan? Mereka saling yatasa'alun, bertanya tentang apa? An-Naba'il azim, berita besar. Yang mana ni? Allazihum, yang mereka sentiasa, apa maksud mereka berselisih? Bila Nabi cerita je pasal akhirat, mereka mula berselisih. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Jadi ada kata Quran, ada kata hari kiamat, ada kata Rasulullah, tapi sebenarnya semuanya sama. Cerita hari kiamat tu datang daripada mana? Al-Quran. Dan Quran tu dibawa oleh siapa? Rasulullah. Ini masalah besar manusia. Iaitu tak percaya pada Al-Quran. Sebab itu ayat seterusnya Allah kata apa? Sikap manusia, yang pertama orang musyrik Mekah, yang kedua orang-orang yang ada selepas itu sampai ke hari ini dan sampai kiamat. Apa sikap mereka? Antum, kamu, anhu, tentangnya, mu'ridun, berpaling. Apa yang Allah nak beritahu? Wahai Muhammad, bagi tahu pada mereka, Quran ini adalah berita besar, berita hebat, berita penting. Tapi mereka akhirnya apa yang Allah nak beritahu? Bukan Allah nak beritahu mereka tolak tu. Ya? Allah nak beritahu kebodohan manusia, orang musyrikin Mekah khususnya, bodoh jahil murakkab. Sebab apa? Sebab dia tolak benda penting, benda besar, benda baik untuknya. Jadi sekarang Allah nak mencela. Siapa-siapa yang tolak benda besar adalah orang bodoh, orang tak waras. Apa benda besar ni? Cerita tentang akhirat yang menentukan mereka bahagia selama-lama ataupun celaka selama-lama. Dia tak nak dengar. Mana orang tu memang bodoh. Kalau saya buat analogi kan, ada seorang anak ni, dia tak nak pergi sekolah. Orang kata kalau tak pergi sekolah, gelap masa depan. Aku apa? Kisah. Kan? Bodoh ke cerdik? Kalau tak nak pergi sekolah, jadi budak terbiar, gelandangan pun kita kata dia bodoh. Walaupun pergi sekolah, belum tentu jadi baik. Betul tak? Ini tak nak tahu cerita pasal akhirat, perjalanan menuju ke syurga yang kekal. 10 kali bodoh. Boleh faham? Sebab itulah Nabi sangat sedih. Yang paling Nabi sedih apa dia? Bila Nabi berdakwah.
Mereka tolak apa? Mereka tolak Al-Quran. Nabi tak sedih kalau orang tolak pendapat orang. Tapi Nabi sedih ialah bila orang tolak Al-Quran. Terbalik, sekarang orang mendakwa dia cinta Nabi. Tapi dia sedih bila orang tolak pendapat dia. Orang tak faham Quran, dia happy je. Ni jenis manusia apa? Berapa kali bodoh tak tahu. Ha? Ayat apa ni? Surah apa? Yang Nabi sangat sedih bila orang tolak Al-Quran dan tak beriman dengan Quran. Ha? Apa dia? Bukan. Itu salah satu. Tapi ni ayat ni lagi menunjukkan Nabi sampai tahap macam nak bunuh diri. Surah Al-Kahfi ayat 6. Cuba buka Al-Kahfi ayat 6. Ayat terjemah. Tadi dia baca sampai 10 ayat kan? Ayat ni dia baca lah ni. Kan? Lepas solat Isya kan? Ngalah Jumaat dia baca 10 ayat aja. Dia kata moga-moga para Jumaat sambung habiskan besok. Tak tahulah. Yang ni pun tak tahu faham kadang. Ha? Kau tengok Allah kata apa? Fala'allaka. Maka la'anlah. Moga-moga engkau, wahai Muhammad, Allah cakap pada Nabi, bakhi'un. Bakhi'un makna dia halikun. Halikun makna orang yang nak binasakan. Semoga. Makna seolah. Allah kata, seolah kamu ni macam orang yang nak binasakan nafsak. Diri kamu. Sebab apa? Ala asarihim. Sebab melihat kesan-kesan orang musyrikin yang mu'ridu tadi. Menolak. Sedih sangat Nabi. Nabi kena maki, Nabi tak sedih. Orang kata Nabi gila, Nabi tak sedih. Tapi yang Nabi sedih ialah illam yu'minu, mereka tidak beriman bihadzal hadis. Tak beriman dengan hadis ini. Apa maksud hadis? Quran. Tengok jiwa Nabi. Dah pernah berdakwah, dah kena maki, Nabi tak kisah pun. Tapi Nabi tetap bersedih sebab mereka tak beriman. Asafah ni apa? Asafah. Asif. Apa mana asafah? Asif. Apa mana asafah? Ana asifun. Ha? Apa mana? Minta maaf. Jadi di sini apa ni? Asafah ni makna sedih. Tengok ha? Kenapa Nabi seolah macam nak bunuh diri? Sebab mereka tak beriman dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab sedih. Kan? Orang nak balik batu, balik je lah. Aku tak kisah pun. Darah kaki berdarah lah. Tapi kamu bila tak beriman dengan Al-Quran, kamu masuk dalam neraka dan kekal. Yang kaki aku berdarah ni, mungkin sekejap lagi sembuh lah. Tapi kamu masuk neraka, dibakar, hangus tukar kulit baru. Yang tu aku sedih. Boleh faham? Dan berapa ramai ni yang mendakwa cinta Nabi? Berapa ramai yang mendakwa cinta Nabi, tapi tak sedih pun orang tak baca Quran, orang tak faham Quran, orang gelak bila baca Quran, tak menangis langsung. Berapa ramai yang sedih? Betul tak? Kita sendiri ni, kita kata kita pendakwah. Berapa ramai di luar sana, satu yang tak baca, yang kedua, yang baca tak faham, yang ketiga, yang baca tak faham, gelak pula bila khatam. Patut kita sedihlah kalau kita cinta Nabi. Okey, cuba buka surah Al-Furqan ayat 30. Okey.
Wa qala ar-rasul. Cuba terjemah. Ayat ni biasa kita tadabbur ni. Telah berkata Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi. Kaum aku ni siapa? Orang ada ahli tafsir mengatakan ini orang musyrikin. Nabi anggap itu adalah kaum. Semua nabi-nabi bila berdakwah walaupun kaum dia kafir, dia kata apa? Inna qaumi. Ini kaum aku. Nabi kata sesungguhnya kaum aku ittakhazu, menjadikan hazal Quran mahjura, benda yang okey. Nabi mengadu pada Allah ni di mana? Di dunia ke di akhirat? Ada dua pendapat. Antara pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin, dia kata ini kat dunia. Pendapat kedua, Nabi mengadu di akhirat. Dah dua-dua pun betul. Sebab apa Nabi mengadu kat dunia? Sebab orang musyrikin terang-terang tolak depan mata Nabi. Bahkan orang musyrikin kata apa? Nabi ni penipu, Nabi kazzab, Nabi tukang sihir, Nabi penyair. Okey, kita nak tengok apa maksud Quran yang di mahjura. Mahjura daripada perkataan apa? Hajarah, hijrah. Apa makna hijrah? Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Apa makna? Nabi tinggal Mekah ke. Jadi siapa menghijrahkan Al-Quran, dia tinggal Al-Quran. Yang ni Nabi sampai tahap Nabi mengadu kepada Allah. Nabi tak mengadu pasal umat dia miskin, umat dia lapar. Saya pernah cerita kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah kan? Bagaimana Abu Hurairah sangat miskin, sangat lapar. Dia buat apa? Dia duduk kat masjid, pintu masjid. Kemudian bila Umar datang, dia tanya ayat Quran. Sebenarnya dia tanya tu, tengok sahabat Nabi, walaupun miskin, walaupun lapar, tapi dia tak meminta. Ada pendapat kata berapa hari dia tak makan. Jadi dia duduk kat pintu masjid. Umar lalu dia tanya tentang ayat Quran. Sebenarnya dia nak Umar tu tanya pasal dia dah makan ke belum. Dia tak malu nak cakap terus terang minta makanan. Tapi Umar jawab tak ada. Umar pun jalan. Kemudian datang pula Abu Bakar. Abu Hurairah tanya lagi tentang ayat Quran. Supaya apa? Abu Bakar bertanya tentang dirinya, dah makan ke belum. Tapi Abu Bakar mungkin tak dapat menghayati perasaan dia. Jadi dia kata tak ada ayat Quran. Dia pun jalan. Lepas tu Nabi pula datang. Bila Nabi datang, Nabi tengok dah tahu dah. Ini memang orang muka lapar ni. Nabi berkata, jom balik rumah. Datang rumah aku. Bila datang rumah, ada satu bekas susu. Kemudian Nabi tanya isteri dia, dari mana ni? Ada orang bagi. Satu bekas je. Kemudian Nabi cakap pada Abu Hurairah, pergi panggil ahli sufah kat masjid. Berapa ramai ahli sufah? Lebih kurang 70 orang. Abu Hurairah cerita, aku lapar. Daripada masjid lagi. Dah ajak ke rumah, dah ada susu, tak bagi minum. Nabi suruh panggil orang ahli sufah. Aku salah seorangnya. Tak apalah, sami'na wa ata'na. Itu sahabat. Dah lah tak meminta. Dah lah lapar, ada makanan. Nabi tak bagi lagi kat dia. Nabi Abu Hurairah pun pergi panggil ahli sufah. Datang semua. Nabi kata, Abu Hurairah, bagi dia minum. Bukan kamu minum. Abu Hurairah tuang bagi. Tapi mukjizat Nabi daripada satu bekas tu, semua boleh minum dan semua hilang dahaga. Kemudian Abu Hurairah ingat tak cukup, tengok-tengok ada lagi. Nabi kata, ya Abahir, itu nama manja dia. Ya Abahir, israf, minum. Dia pun minum. Lepas minum, dia minum lagi, ada lagi. Lepas minum, dia minum lagi sampai dia hilang dahaga. Nabi pun tanya, dah hilang dah. Baru Nabi minum. Nabi pun lapar juga. Kita tahu kan, Nabi kadang-kadang sebulan 3 hari tak makan, kadang-kadang 3 bulan rumah dia tak berasak. Tapi Nabi utamakan orang lain lebih daripada diri dia.
Itulah Nabi yang kita belajar semalam. Nabi ni sangat pemurah. Sampai tahap kalau ada sikit pun dia nak bagi semua sekali. Dan dia tak dahulukan diri dia. Ya. Dan Nabi nampak muka orang yang lapar. Okey? Tapi adakah Nabi mengadu kepada Allah umat dia sangat lapar? Ada? Tak ada, tak ada. Yang Nabi mengadu ni Quran diabaikan. Tengok mindset orang kita kan. Bila nak tolong orang miskin, kita bayangkan apa? Lapar, bagi beras, bagi minyak. Betul tak? Tak ada dalam kepala kita aku nak bagi mereka faham Al-Quran. Sebab itulah orang miskin kita adalah miskin harta, miskin ilmu sampai ke mati. Meminta, mengharap. Betul tak? Tengok Abu Hurairah. Dia miskin harta, dia miskin makanan, tapi dia tak miskin iman. Dia faham Al-Quran, sebab tu dia tak meminta. Dia ada marwah, ada ilmu. Okey, kita tengok apa huraian ulama, khususnya Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ciri-ciri orang yang menghijrahkan Al-Quran. Cuba buka. Begini. Qala Ibnu Katsir. Okey. Ini dia huraian tadi. Antum anhu mu'ridun. Ayat kita belajar tadi. Surah Sad. Ayat 68 kan. Kamu ni mu'ridun. Berpaling daripada apa tadi? Naba'un azim. Iaitu Al-Quran. Apa tafsiran mu'ridun anhu? Iaitu antum munsarifun. Kamu berpaling daripada tasdiki, daripada membenarkan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran kamu tak percaya. Sebab tu kamu tak nak faham. Betulkan tajwid je. Wa qubulihi, dan kamu berpaling daripada menerima ajaran Al-Quran. Kubul. Wa tadabburihi, dan kamu tinggal mentadabburnya. Nak khatam, nak taranum. Wal amal, dan kamu tinggal beramal dengannya. Itu makna mu'ridun. Yang Allah cela ni siapa mu'ridun? Orang? Siapa? Orang musyrikin Mekah. Tapi orang musyrikin Melayu tak adalah. Tapi ada tak orang Islam yang ada ciri-ciri orang musyrikin Mekah? Ramai. Sebab itulah kena faham. Bila kena faham, bila kita faham, kita akan tahulah kita ni sebenar hubungan dengan Allah setakat mana. Kalau tak faham Quran, kita syok sendirilah. Aku dah baca setiap hari, dah khatam kan? Okey. Sebagaimana wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Okey, ini tafsir siapa ni? Ibnu Jarir dan Al-Baqai dan juga tafsir Ibnu Utsaimin. Okey. Cuba tengok apa kata Ibnu Katsir tentang ini. Qala Ibnu Katsir rahimahullah tentang apa ni? Quran diabaikan. Ini bukan kata-kata saya. Wa kana al-kafirun, dah adalah, cuba terjemah, orang-orang kafir iza tulya, apabila dibaca ke atas mereka Al-Quran, apa sikap mereka? Aksaru al-laghat, mereka memperbanyakkan laghat ni, huru hara wal kalam, dan kata-kata fi ghairi, pada selain pada Quran. Bila Nabi baca Quran, dia cakap benda-benda lain supaya orang tak fokus. Hatta la yasma'uhu, sehingga orang-orang lain tak dengar Al-Quran yang Nabi baca tu. Fahaza min hijrani, ini adalah antara bentuk menghijrahkan, meninggalkan Al-Quran. Orang dengar Al-Quran, orang mengajar, kita buat benda lain. Wa tarku an ilmihi, dan meninggalkan ilmu. Dalam Quran ada ilmu tak? Ya. Bila dia tinggal ilmu, maknanya apa? Dia tak tadabbur lah. Nak ilmu kena tadabbur. Dia meninggalkan ilmu dan meninggalkan hafazannya. Ada juga tadabbur tapi tak nak hafal langsung. Maka itu juga kata Ibn Katsir min hijranihi. Itu juga bentuk meninggalkan Al-Quran. Wa tarkul iman, dan meninggalkan beriman dengan Al-Quran. Mana tidak beriman dengan Al-Quran dan tidak membenarkannya, termasuklah
hijranihi, meninggalkan Al-Quran. Dan lagi watarku tadabburihi, meninggalkan tadabbur Al-Quran, wa tafahumihi, juga min hijranihi, antara bentuk meninggalkan Al-Quran. Berapa dah? Berapa dah? Buat kecoh, buat bising sampai tak dengar. Satu. Yang kedua, meninggalkan ilmu dan hafazan. Dua. Yang ketiga, tidak beriman dan tidak membenarkannya. Yang keempat, tidak mentadaburnya. Siapa-siapa tak masuk kelas tadabur, tak mesti kelas saya, tak nak tadabur langsung, sebenarnya dia termasuk orang yang Nabi mengadu pada Allah. Puak-puak ni memang dah tinggal Al-Quran, walaupun dia baca, walaupun dia khatam, walaupun dia hafal. Siapa cakap ni? Ibn Katsir. Ibn Katsir mazhab apa? Ibn Katsir mazhab apa? Mazhab Wahabi ke mazhab Syafi'i? Ibn Katsir ni lahir belum Wahabi lagi ada. Kan? Wamtisali, dan meninggalkan beramal dengannya. Berapa ramai yang tinggal beramal dengan Al-Quran? Mulut baca Quran tapi amalan ikut guru. Betul tak? Mulut khatam Al-Quran tapi amalan ikut guru. Meninggalkan beramal dengan Al-Quran dan mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya juga termasuk menghijrahkan Al-Quran. Orang kata jangan cakap bohong, dia bohong, itu meninggalkan Al-Quran. Orang kata jangan rasuah, jangan menipu, jangan mengumpat, jangan mengutuk, dia buat juga, mulut baca. Wal udul anhu, dan menyimpang daripada Al-Quran kepada yang lain. Seperti apa? Seperti syair, qaul, ataupun kata-kata manusia. Kata-kata manusia dia dengar, dia faham, dia terima, dia junjung. Tapi kata Al-Quran dia tolak ke tepi. Kita tengok kan, Quran banyak tak dalam masjid. Dan imam baca tak Quran. Tapi bila dia dengar cakap guru dia. Dan kita tengok sekarang, termasuklah bulan Ramadan, imam baca Quran lagi banyak kan. Tapi akhirnya yang dia ikut apa dia? Subhana malikil ma'bud. Nabi tak buat pun. Kan? Dia tinggal kepada apa ni? Syair, kata-kata orang, ataupun dia tinggal Quran sibuk dengan lagu, muzik, bergendang, aulahwin, ataupun yang melalaikan, ataupun kalam, ataupun tariqah, cara makhuzah, yang cara yang diambil daripada orang lain, tarikat ke apa ke, itu dia dengar, dia ikut. Tapi Quran hanya setakat baca. Maka semua ni, kata Ibn Katsir, termasuk min hijranihi, yang Nabi mengadu pada Allah. Rujukan tafsir Ibn Katsir, muka surat 6, jilid 6, muka surat 108. Boleh faham? Jadi bila tengok tafsir Ibn Katsir ni, kita termasuk tak orang yang mungkin menghijrahkan Al-Quran? Semoga kita taklah, sebab kita dah belajar tadabbur. Tapi kalau kita belajar tadabbur tapi tak beramal, termasuk. Okey, cuba tengok ni. Sebab tu Allah ada yang belajar, ada yang baca, ada yang hafal, ada yang tadabbur, tapi bila baca tak khusyuk pun Allah mencela. Baca Quran tak menangis, fikiran melayangkan, walaupun dia tadabbur, menitik air mata jauh sekali. Ini pun Allah cela. Cuba buka surah Al-Hadid. Ini yang mana ni? Yang tadi ke? Cuba buka surah Al-Hadid ayat 16. Okey. Cuba terjemah. Alam ya'ninil ladzi. Alam, tidakkah, ataupun belum tibakah? Yakni itu waktu. Ana ya'nu.
Belum tibakah lillazina amanu? Bagi Allah tanya, belum tibakah lagi ni? Tanya Allah tu bukan nak jawapan, tapi nak mencela. Allah cela siapa? Nak orang beriman. Sahabat Nabi ni, sahabat Nabi pun Allah tegur. Walaupun dia sahabat dan dia beriman. Apa masalahnya? Belum tiba lagi bagi orang beriman antakhsha'a qulubuhum. Hati-hati mereka khusyuk li zikrillah, kepada waktu berzikir pada Allah, waktu membaca Quran, dan kepada apa yang diturunkan daripada hak. Bila baca Quran, kenapa tak khusyuk? Kenapa tak fokus? Kenapa tak terasa? Kenapa tak tersentuh? Kenapa tak menangis? Bila lagi nak khusyuk ni? Dan Allah bagi amaran, wala yakunu, dan janganlah mereka menjadi kallazina utul kitab, seperti orang dulu pun ada kitab Allah, ada Taurat, ada Injil, tapi akhirnya kesudahannya apa? Mereka baca tapi tak khusyuk, tak menangis. Bahkan fatala alaihimul amad, mereka mula tinggal tadabbur kitab mereka. Mereka mula tinggal ajaran kitab mereka. Kesannya apa? Qasad. Qasad apa dah? Keras. Kalau bahasa Melayu kesat, kan? Kesat apa mana bahasa Melayu? Kasar kan? Qasad, keras qulubuhum. Nampak? Dah ada kitab, kadang-kadang dah baca tapi hati tak keras, tak khusyuk. Dan bila keras, kemuncak kesudahnya apa? Wa katsirun minhum fasiq. Tengok, fasik bermula daripada apa? Hati keras. Hati keras bermula daripada apa? Tinggal ajaran kitab. Maknanya siapa-siapa tak faham isi kandungan Al-Quran, dah tinggal ajaran, hati memang dah keras, walaupun mulut baca Quran. Sebab kita tengok, kadang-kadang kita tengok, bukan kita lah, saya sendiri tengok, orang baca Quran gelak aja. Padahal mesti jumpa ayat tentang azab neraka. Macam mana dia boleh gelak? Sahabat Umar bin Khattab baca ayat tentang azab boleh sakit, demam sebulan. Dia gelak baca tentang azab. Mana apa tu? Hati dalam kepala dia, aku tak nak ambil pengajaran, aku tak nak hidup berpandu ke Al-Quran. Yang aku nak ialah khatam. Itu bahaya tu. Musibah bila kita baca Quran, bila kita nak khatam, akhirnya kita tak akan fokus pada makna. Inilah tak khusyuk ni. Dan siapa ingat ni, ayat ni turun ni bila orang sahabat Nabi mula tak khusyuk? Bila berhijrah ke Madinah. Di Mekah semua sahabat Nabi baca Quran khusyuk, menangis, boleh berdiri lama. Tapi bila pindah ke Madinah, dia mula dah tak khusyuk, sampai Allah tegur ni. Sampai bila ni? Sebab apa? Sebab bila dapat dunia. Kat Madinah kan berlaku peperangan dan Islam banyak kali menang, dapat harta rampasan, ramai dah dapat harta, ramai dah hidup senang, mula tak khusyuk. Dan memang berlaku sekarang, kan? Kita mula malah nak baca Quran, baca pun nak khatam, tak ada masa nak tengok mana. Sebab apa? Dunia dalam kepala kita. Kalau kita tengok solat tarawih sekarang kan, saya pun tak tahulah nama solat 23, tapi kita baru nak tadabbur, Allahu Akbar, rukuk dah. Betul kan? Tak sempat kita nak menghayati maksud tu. Jadi buat apa solat 23 kalau baca pula, panggil imam yang baca sedap baru nak tadabbur dah rukuk dah. Sebab apa? Sebab solat nak habis. Kalau kamu baca Quran untuk solat tarawih, untuk tadabbur, baik kamu solat 11, satu rakaat baca satu page, betul tak? Barulah kita tenang je, dengar, fokus maksud dia, dan mungkin kita tersentuh. Ni baru ni dah rukuk dah. Imam dah sedap suara, tapi tak boleh nak tadabbur. Sebab targetnya nak 23 mesti. Tak apalah, yang penting 23. Pendek ke, panjang ke, tak penting. Dia tak ada dah, fokus tadabbur tak ada. Dan sekarang kita tengok bulan Ramadan, satu musibah.
Orang dah mula pasang kemah. Untuk tadabbur ke untuk makan? Betul tak? Jadi seolah persiapan awal masuk Ramadan untuk tadabbur jasad, bukan tadabbur hati. Am ala qulubin akfaluha. Okey. Sekarang yang tegur ni siapa? Bukan saya. Yang tegur ialah Allah. Okey, kita balik pada ayat kita. Antum anhu mu'ridun. Okey. Maka nali. Tidaklah. Kana adalah li bagiku, min ilmin, dari ilmu, bil mala'i. Mala'i ni makna malaikat. Ilmu tentang malaikat al-a'la, yang maha tinggi. Kenapa malaikat disifatkan yang maha tinggi? Satu, kedudukan dia di sisi Allah tinggi. Sebab dia makhluk yang la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah ingkar perintah Allah dan sentiasa taat. Kedudukan dia suci, tinggi di sisi Allah. Yang kedua, tempat dia tinggal pun tinggi. Di mana? Di mana tempat malaikat? Di langit tinggi. Sebab tu dia panggil al-a'la. Iz yakhtasimun. Ketika mana mereka dia terjemah apa ni yakhtasimun? Asalnya bergaduh, bertengkar, berdebat. Dia terjemah apa? Bertengkar, berdebat. Apa maksud hadis ni? Berdebat. Okey, apa maksud dia ni? Maksudnya ialah Nabi nak bagi tahu kepada orang musyrikin, Quran ni bukan rekaan aku. Aku bukan berdusta. Tapi ia daripada wahyu daripada Allah. Apa bukti? Salah satunya ialah kisah. Dalam Quran ada tak? Bila Allah perintah, Allah beritahu kepada malaikat, aku nak cipta manusia sebagai khalifah. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu yakhtasimun. Kemudian kenapa malaikat tanya pada Allah, kenapa kamu nak jadikan makhluk yang suka bergaduh, suka menumpahkan darah sebagai khalifah, sedangkan kami ni wa nahnu nusabbihu bihamdi rabbika, kami ni jenis mensucikan engkau, beribadat pada engkau pagi, petang, siang, malam. Patut kamilah layak jadi khalifah. Cara malaikat berfikir. Maka Allah kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lam. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Lepas tu Allah kata apa? Wa 'allama Adamal asma'a. Allah ajar Nabi Adam semua nama-nama. Kemudian suruh tanya malaikat, tahu tak nama ni? Kamu tak tahu kan? Maka masa tu malaikat kata apa? Subhanaka la ilma lana illa, maha suci engkau, kami tak ada ilmu melainkan apa yang engkau ajar. Semua perbualan itu dipanggil yakhtasimun. Okey. Masa tu, masa malaikat bercakap, berdialog, berdebat dengan Allah, Nabi Muhammad ada tak? Tak ada. Kalau Nabi tak ada, macam mana Nabi tahu? Inilah bukti ini adalah wahyu daripada Allah, bukan rekat aku. Kalau tak, mana boleh aku cerita benda-benda yang aku tak ada pun, aku tak tahu apa pun, zero. Pasal Nabi Adam, pasal malaikat kan. Ini bukti ini adalah wahyu daripada Allah. Boleh faham? Tapi bagi orang yang berakal waras, dia terimalah. Kalau dia yang tak waras, sebab itulah yang menolak naba'un azim, orang yang tak waras. Orang beriman, dia akan tolak apa? Benda-benda yang sia-sia.
sifat benda-benda yang kecil, remeh-temeh, dia tolak. Itu sifat orang beriman. Benda penting, orang beriman terima. Yang orang beriman tolak, benda yang sia-sia, yang lara. Contoh, buka surah Al-Mu'minun. Ayat 1, 2, 3. Okey. Allah kata apa? Qad aflahal, telah berimanlah, telah berjayalah orang beriman. Berjaya. Bila sebut berjaya apa makna? Selamat daripada neraka, berjaya masuk surga. Itu berjaya sebenar. Kemudian Allah sebut ciri-ciri yang pertama orang beriman berjaya. Apa ciri-ciri orang beriman tu? Allazina hum fi salatihim, yang khusyuk dalam salat. Kalau salat tak khusyuk, fikiran melayang, salat tak mencegah kemungkaran, bukan beriman dan tak akan berjaya. Itu mungkin masuk fawailun, celakalah bagi orang yang salat yang tak khusyuk tu. Yang berjaya hanya yang khusyuk. Apa tanda orang tu khusyuk? Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Perkataan yang sama. Orang kafir mu'ridun nabaun azim, Quran. Orang beriman mu'ridun kepada apa? Lara. Benda yang sia-sia, yang tak ada faedah. Walaupun halal, orang beriman waras. Dia tak akan terlibat. Cakap sia-sia, cakap tak ada faedah, kan? Mu'ridun. Boleh? Tengok lepas sifat pertama khusyuk, terus sifat apa ni? Sifat apa ni? Ini dalam solat. Jadi kita nak tahu orang tu khusyuk, tengok di luar solat. Sebab dalam solat ni kadang-kadang kita nampak macam khusyuk semua, kan? Macam tiang, kan? Tapi di luar solat, mulut dia. Di luar solat, benda yang lara, mu'ridun. Boleh faham? Boleh? Lepas tu baru Allah sebut wallazina hum lizakati fa'ilun. Kemudian banyak lagi. Sebab tu Allah bersumpah wal asri innal insana, semua manusia rugi kecuali orang beriman, beramal soleh, berpesan dengan kebenaran, dan dia tak buat benda ni lara, berpesan dengan kebenaran dan sabar. Okey, boleh? Cukup. Semoga kita bulan Ramadan ni jadikan bulan ni sebagai bulan kita betul-betul mengadap Al-Quran, betul-betul khusyuk bila baca Quran, betul-betul tersentuh dan menangis. Wallahu a'lam. Ada soalan? Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم